So, tanggungjawab saya agak berat lah sebab kat situ kan sepatutnya Syahir Rosdi. So, bila saya kena ganti tempat dia, dia macam rasa orang mesti mengharapkan kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di podcast Sing Sing Lengan Majlis Bandar Serban, cerita bandara kita. Dan anda bersama saya Syamaruddin. Saya Mirza. Dan Mirza, sebelum kita mulakan yang intro kita berkaitan dengan podcast Sing Sing Lengan, iaitu membawakan perbualan santai yang syarat dengan ilmu, mengupas pelbagai isu semasa, pembangunan bandar, komuniti dan kisah-kisah inspirasi bersama tokoh serta individu berpengalaman. Dari rakyat untuk rakyat, setiap episod menyajikan pandangan yang bernas dalam suasana santai dan bersahaja, sesuai dengan semangat Sing Sing Lengan, iaitu turun padang dan bersama masyarakat mencari penyelesaian. Kalau sisi lengan ni, Mirza, iaitu membawa pengertian kita bersiap sedialah dalam melakukan kerja kita dan menyelesaikan sesuatu demi kepentingan bersama. Itu dia maksud podcast Sing Sing Lengan. Baik. Dan pada hari ini, Mirza, kita ada apa ini? Okey, untuk suasana kita pada kali ini, kita sedang menyambut kehangatan. Sebuah kehangatan yang baru rasa tak pudar lagi. Kehangatan iaitu satu peristiwa ataupun satu keadaan yang mana telah selesai istaf baru-baru ni 2026, maknanya Regu Malaysia telah menumpaskan pasukan Thailand. Saya suka bab sukan takraw sebab apa? Sebab dulu sebelum ni, kalau rasa ramai tahu, selama 34 tahun kita telah menanti juara ataupun emas, terutamanya bila kita berhadapan dengan pasukan Thailand, dan sekarang ni kita dah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itulah dia kehangatan petang ni kita bawakan. Untuk perhatian semua, kita Malaysia berjaya untuk menjuarai istaf sepak takraw Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur. Ini satu kenangan yang tidak akan dilupakan, dengan sokongan padu oleh rakyat Malaysia dan juga keazaman dan iltizam pemain-pemain sepak takraw kita lah. Betul. Apabila mereka bertanding. Jadi Mirza, kalau main takraw ni dulu posisi apa? Oh, saya. Dulu asalnya saya posisi penyokong. Posisi penyokong. Kita perlahan masuk ke tengah-tengah court sikit kan. Tapi bagi saya, sukan antara yang suka untuk kita tengok ni, takraw ni dia seni lah. Seni sebab macam-macam keadaan yang diorang boleh buat kan, yang mana terapungnya, yang terbaringnya kan. Dan seni paling mencabar. Pernah dulu otai cakap, kau nak masuk main, kau pergi timbang kat luar dulu. Dah timbang je pula sepotang tu sampai sudah tak masuk court. Tapi itulah pengalaman ni dalam sukan takraw sini. So saya mula dah juga dulu. Pernah lah main killer juga. Macam killer. Kita kena angkat diri sikit Pernah main killer, pernah main tekong. Itu pun semua daripada kita tengok pada orang juga. Tengok macam dulu yang otai-otai lama, Syarudin Mat Ghani, ataupun yang lama-lama dulu, termasuklah cerita Rosyamno tu pun kita terlibat sama. Tengok, ush, boleh terbang konon padahal tak terbang pun. Tapi bagi saya itulah sukan takraw yang saya minat. Seni dia tu. Seni. Dan saya dulu petang-petang selalu main kat kampung lah. Memang sukan orang kampung tu main takraw lah. Betul. Petang saya main tekong. Main tekong. Macam-macam skill macam mana lah keluar lah. Ada yang tajam, ada yang melambung kan. Tapi sukan takraw ni memang sinonim dengan rakyat Malaysia. Memang dimainkan rasanya turun-temurun lah. Betul. Memang salah satu sukan warisan yang perlu kita banggakan. Betul. Dan jadi pada hari ini, Mirza, apa sebenarnya kita nak cerita ni? So memandang kita tengah dalam kehangatan baru juara, menumpaskan pasukan Thailand kan. Kita bawakan satu individu. Kita nak bawa satu tim kan, takut tak sompek. Satu individu kita bawa wakil. Individu ni pun antara peranan penting dalam menjayakan setiap markah yang naik dan sebagainya kan. Sebab baru-baru ni kita dapat tengok ada 3 regu yang dipertandingkan. Jadi keputusan penuhnya 2-1 menentang Thailand. So pada kali ni kita bawa lah salah satu peranan utama. Pemain peranan utama, watak utama. Pasukan kebangsaan. Betul.
Dia kalau kita bagi hint pun rasa orang boleh teka. Yeah. Sebab dia bukannya orang yang rendah. Okay. Jadi tahulah siapa posisinya tu. So siapa tu bos? Kita bawa pada siapa Kita hari ni? ni kita bawa untuk podcast kita itu Muhammad Haziq Hairul Nizam. Yeah. Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast Sisi Ringan. Waalaikumsalam. Untuk makluman semua Haziq ni merupakan kaki tangan MBS. Betul. Kaki tangan MBS. Beliau yang lepas dah mengharumkan nama negara lah. Jadi Haziq boleh cerita sedikit latar belakang umur berapa dan sekarang ni Status. Nama saya Muhammad Haziq bin Hairul Nizam, berumur 25 tahun. Saya start bermain takraw lah pada umur 19. Umur 19 saya baru belajar main petang-petang juga masa tu. Kena timbang bola juga kat luar, tak boleh masuk court. Lepas tu lama-lama sikit barulah saya kalau dulu kata kalau rajin dapat apa yang kita nak tu. So Haziq, permulaan bermain takraw ni kan dengan ketinggian 1.98 meter dengan kaki ni, macam mana boleh start main takraw ni kan? Tiba-tiba kan main takraw ni daripada mana ni asal ni tiba wujud ni minat main takraw dan bagaimana bakat tu mula timbul wujud macam mana? Mula-mula saya minat main takraw ni sebab punca dia saya balik kampung ni. Saya balik kampung kat Tanjung Karang. Masa tu saudara saya sekolah kat sana. Lepas tu masa tu saya cuti, saya balik sana, saya tengok petang-petang dia pergi main takraw. Start situ lah saya tengok je dia main petang-petang kat Tanjung Karang tu. Lepas tu bila balik Puchong saya cari court yang orang bermain petang-petang. Kat situ saya baru belajar timbang. Lama kat saya duduk timbang kat luar. Dah lepas pada tu saya mula masuk ke orang kata game-game tertutup dekat dalam Selangor untuk bakat baru kan. Saya masuk game-game tertutup. Lepas tu kemudian ada satu coach Sukma Selangor nampak saya. Dia ajak saya join camp training Sukma dulu. Lepas tu start situlah saya orang kata Kembanglah start daripada career lah. Saya kembangkan saya punya career takraw. Masa habis sekolah saya kerja 2 tahun. Umur 19 tu lah baru saya start main. Tapi betul bos. Sebab ikutkan, yelah kalau takraw ni dalam taman, kita nak ngidupkan sukan tu payah. Tapi orang tu yang bila bos tanya tadi macam mana kita boleh minat Aziz kan. Bila kita lalu-lalu kadang ada yang lalu tu lalu saja kan. Macam ni lah angkat tangan kan. Tak nak berhenti main. Tapi orang yang betul minat, ada sampai. Dia itulah kono yang antara kono timbang. Lepas tu kan kalau contoh kita dah bagi main, boleh kita main. Kau tadah bola orang tu pula. Tapi tu pengalaman Abang Aziz kan. Antara pengalaman awal main takraw. Jadi itulah ceritanya sukan ni. Best ni. Maknanya Haziq bermula dari bawah lah. Maksudnya bermain di peringkat liga, orang kata liga kampung kan, liga-liga daerah, dan dari situ bakat mula digilap lah. Sebenarnya minat main takraw ni. Saya sukan asal saya, satu family saya semua main bola sepak. Daripada bapak saya main bola sepak. Lepas tu saya tak tahu lah sebab mungkin minat. Dulu saya minat tengok takraw ni sebab suka lipat kan. Asal saya main takraw saya main killer. Saya tak main tekok. Sebab suka lipat kan. Tinggi main killer tu. Handal tu. Selalu yang tu, siapa tinggi yang kau boleh main killer kan. Tahu boleh ni boleh caru. Boleh caru kan. Duduk depan net kan. Caru so senanglah sikit senang ambil duit kan. Sebab ala kata contoh yang tinggi kan. Saya pernah tengok satu footage Haziq tau. Masa tu dia dah lipat. Bola patah balik. Haziq kat depan. Bola angkat, Haziq kangkang yang bola tu masuk sebelah. Salah tu punya lawan tinggi tu kan. Tu antara betul lah tu bos, lawan tinggi kat depan net. Teruskan. Untuk Haziq, macam mana mula masuk ke peringkat kebangsaan kan? Mula bermain sepak takraw di peringkat antarabangsa. Game pertama tu kat mana? Game antarabangsa pertama saya bermain di SEA Games Hanoi, Vietnam.
SEA Game. Ah, First masa game. first game. Masa tu baru lepas PKP, musim PKP 2022. Okay. Start situ dia sama lah berkembang nak kembangkan diri sendiri kan. Main, lepas tu start dari situ game international saya setiap kali game international alhamdulillah saya tersenarai. Start daripada SEA Games Vietnam. Masa tu umur saya 20. 20 namanya. 20. Adakah masa tu first team player ke ataupun masa simpanan lagi? Masa tu kalau untuk berpasukan saya masih bermain untuk first ni. Sebab masa pergi SEA Games Vietnam Hanoi tu Malaysia hantar skuad muda, hantar bawah 21. Okey. So pemain sini tak ada. Alright. So kat situ saya ada tempat, masih ada tempat lah. Lepas tu bila lepas tu saya masih duduk reserve dulu. Bila dah campur dengan sini-sini kita. Kat situ. Tapi bila kita katakan dalam pentas kebangsaan kan, macam mana Haziq handle? Yalah, kalau kita main kat kampung, muka kita kenal. Kita main dekat dalam negeri pun masih kenal. Boleh lagi bagi salam. Tapi ni, tu deh, orang luar. So macam mana Haziq handle? Senang cerita orang panggil macam gugup ni, court kan orang panggil lah. Macam mana handle keadaan pentas besar tu? Kalau cara saya handle gugup saya di kejohanan besar ni, saya banyak tak nak ambil tahu pun pasal jadual game ke. Bila sampai masa je dia suruh main, saya main. Saya tak nak ambil tahu pasal jadual game, tak nak tahu ambil pukul berapa main. Itu sebab itu semua coach akan uruskan kan. So masa tu kita kena prepare diri kita untuk training je lah. Training betul-betul, kuatkan training kita apa semua. Kalau dekat game tu orang kata kalau training kita kuat dekat game confirm. Dia kalau akan jatuh pun drop permainan tak jatuh banyak. Sebab kita dah training lebih sebelum kita pergi game. So gugup tu saya bila sebelum game saya banyak dengar lagu. Tu tips je lah. Lagu kadang sebab seram dengar pentas besar kan. Kita lah main di peringkat antarabangsa. Pertama lawan negara, betul tak? Betul. Yang kedua penyokong tu psycho kan. Sebab bila dah duduk dalam court tu dah tak dengar suara kan, jerit sangat ke kan. Kita memang fokus dalam permainan ni kan, dengan tim kita je. So suara luar tu dah macam suara kan. Betul. Memang rasa memang pressure lah pula bila bermain dekat depan tu. Jadi untuk pendengar sekalian, saya share sikit apa pencapaian Haziq. Yang pertama dia Sukan Asia Hangzhou 2022 menangi peringkat perak secara regu. Kemudian Piala Dunia Sepak Takraw 24 sertai kan. Kemudian di peringkat Malaysia pula, di peringkat domestik beliau mewakili pasukan Negeri Sembilan Antlers kan. Dan dinobatkan sebagai MVP STI Championship Cup 2025 dan juga pernah mewakili Johor dan dinobatkan sebagai Tekong terbaik kejohanan Piala Tun Ali 2022 dan juga SEA Games. SEA Games pada tahun ni. 2012 tahun lepas. 2005 baru lagi. So maknanya pencapaian yang hebat Saudara Haziq telah tunjukkan. Dan perkembangan terkini Haziq, share sikit sebelum kita masuk ke satu topik yang hangat juga. Apa perkembangan terkini Haziq di sepak takraw? Perkembangan terkini sekarang ni saya hanya training di Bukit Jalil untuk mempersiapkan diri ke kejohanan Tun Ali dan Piala Raja Thai di Thailand pada bulan 8. Yang fully training lah. Dah tak ada mana pun fully training lah. Daripada hari Isnin sampai Jumaat. Isnin tu jadual ketat. Isnin Jumaat training. Hari bekerja. Work day macam work day lah. Work day lah. Training full. Tapi memang kalau ikutkan dalam regu kebangsaan, Haziq memang dalam satu tim yang sama atau dia akan setiap kali game dia rombak? Untuk satu tim yang sama tu tak, sebab kita tengok percaturan coach. So mana jika perlu dia akan tukar, jika tak mungkin akan stay bersama.
Itu yang sebab saya tanya satu tim atau tak, sebab lah dalam tempoh training kan kita akan training, lepas tu check bonding satu tim pun satu hal kan. Jadi itu maknanya dia ikut catur jugalah, catur coach jugalah kan. Baru-baru ni Aziz bersama dengan Farhan Adam dan Azlan Alias kan, satu tim kan. Farhan Adam rasa Otai juga tu, antara Otai dan Farhan Adam tu kan. Tengok ni. Tengok ni. Dia paling senior lah dalam squad Malaysia. Betul. Feeder. Dia guard kaki beliau. Okey, kita akan teruskan dengan sedikit perbincangan kita, iaitu yang dalam sikit berkaitan dengan perlawanan akhir antara Malaysia dan Thailand. Perlawanan yang kontroversi. Betul. Dalam sejarah kalau siapa tengok final tu, Thailand tiba-tiba ni lah keluar dari gelanggang lah, tidak meneruskan perlawanan tersebut. Jadi menghadapi perlawanan final tu masa tu, so apa strategi yang coach susunkan untuk pasukan Haziq ni? Untuk coach masa tu kita kekurangan seorang pemain lah, tekong bersatu dunia Syahir Rosli, sebab dia mengalami kecederaan. So bila start daripada separuh akhir untuk acara berpasukan ni saya bermain dengan orang lain. So bila Syahir Rosli ni mengalami kecederaan, saya gantikan dia bersama main dengan Azlan dan Farhan. Okey. Adakah Azlan Farhan ni pernah di pair sebelum ni ataupun Pernah di pair lah? sebab dalam acara regu pun saya bermain dengan diorang juga. Okey, betul. Betul. So tanggungjawab saya agak berat lah, sebab kat situ kan sepatutnya Syahir Rosli. So bila saya kena ganti tempat dia, dia macam rasa orang mesti mengharapkan kemenangan, tapi bila pada acara berpasukan, acara akhir final, regu nombor 1 menang, Malaysia menang. Regu 2 saya main tapi kalah. So tu yang Habis sengit kat masa tu kan, sengit. Lepas tu yang lanjut sampai regu ketiga. Regu ketiga tu yang Thailand keluar kontak main. Itu kan memang orang kata dramatik juga lah perlawanan tu kan. Betul. Tapi masa saya lihat yang saya tonton masa final tu, di mana Hasif pun nampak pressure jugalah. Nampak muka kan pressure, tapi dapat mengawal dengan baik. keseimbangan perlawanan. Saya tengok ada berapa ace kan, 2 kali ace. Ada ace lah. Dia punya orang kata key dia ada ace. Bila dia A 2-3 kali tu dia sedap dah pergi lah. Tapi Thailand pandai. Dia tahu kita dah main tekong kan. Kita dah tahu mungkin dia punya sudut mana nak hantar kan. Kiri, kanan ataupun arah apa kan. Speaker kadang boleh baca kan. Dia ubah. Thailand bila dia dah tahu kita rentak tu, dia akan lenggahkan perlawanan. Kan. Dia style je tu lah, kita tahulah bila Pak Sakit India semua tu kan. Dia start pelanggan tempo perlawanan dia. Betul. So kita final macam mana agak Aziz kan? Dia nak kejar mata akhir tu kan. So dalam antara tiga-tiga tu macam mana masing-masing? Dia punya Debaran. Wah. Untuk regu saya tu, dalam 3 orang tu masing-masing ni lah diorang kata selagi tak 15 jangan give up kan. Sebab selagi belum 15 pun kadang belum game, kalau diorang 14 pun. So kita orang cuba buat sebaik mungkin. Lagi satu, untuk tim yang kita orang lawan tu diorang main betul-betul main psycho. Diorang jerit-jerit depan net kan. Lepas tu masa tu saya tak pernah main menari-menari tau. Untuk career saya tak pernah main menari-menari jenis lompat-lompat ke. Untuk pasukan tu sebab saya pun tak tahan, geram kan, makin geram. Saya pun terikut rentak diorang, tapi poin tu gigit dalam 10 sama. Lepas tu kita orang mati poin 10, 11. So diorang menang 15-11.
Kan kalau kita tengok kan memang cara Thailand kan, dia pandai dia start dia lari, dia lompat, dia ni Depan kan, net dia bagi dia kan. pandai kan, dia pandai ni. Tapi dalam regu tu, siapa yang banyak kata mencatur tu? Adakah Farhan lah banyak mencatur. Dia dia banyak apa, kata bagi arahan untuk bila saya nak servis ni, cuba try servis dekat sini, try servis dekat sini. Kalau Azlan ni dia lebih kepada bagi semangat lah. Dia kata boleh Zik, macam contoh macam tu lah. Seorang bagi arahan untuk buat ni, seorang ni bagi semangat. So confident untuk kita tu ada lah kan, sebab diorang pun, contoh saya confident apa, saya punya ni tengah drop kan, diorang naikkan balik saya punya ni semangat. Diorang tak ada nak biarkan saya macam tu je ke. Diorang ni pandai guide lah. bermain dengan pasukan sini kan? Ya, pengalaman ni ni. kan, pengalaman tu penting. Bila pergi ni. Dan satu lagi memang ialah final tentang Thailand ni. Cerita Thailand Malaysia ni kalau dah jumpa kat final, pentas ni mesti ramai orang tertumpu. Game dia. So bayanglah kita pernah agak satu seketika tu Malaysia menang lawan Thailand, sujud satu Malaysia. Dan ini kali pun berulang lagi ni. Mana yang tengok dengan air mata pun ada kan. Itulah dia antara cabaran dia. So kita ke tadi bila Aziz dah selesai game ni, so macam mana coach tengok dia mesti kalah kan, then tim kedua terakhir tiga tu nak main kan, macam mana agak coach apa dia kudang tim tu macam Kalau untuk acara berpasukan ni, kalau regu satu atas menang, regu kita orang ni tak boleh macam masih orang kata apa, bila lepas kalah tak boleh nak sedih lagi sebab masih ada regu 3, masih ada harapan. So kita yang regu 2 ni kena support lah regu 3 kan. Regu 1, regu 2 ni kena support untuk regu 3 untuk menang. So masa tu coach tak ada nak apa tu, tak ada postmortem atau komen lagi lah pasal game tu sebab game masih tak habis lagi kan. so segi agaknya Aziz Aziz main tackle kan, kelebihan Aziz pun masih main tackle. Berapa laju bola pernah Rekod. rekod paling laju apa? Kalau untuk rekod servis laju untuk saya rasa dalam 73 je. Itu pun masa training je lah. Masa ada ujian dia ada apa, ada meter check tu. Saya rasa paling laju 73. Itu pun servis out. tak saya masuk. Okay. So Haziq, kita nak tanya sikit kepada Haziq, luar sikit pada topik Piala Dunia bersepak ni. Sokong siapa main? Saya suka Perancis. Perancis. Kenapa Perancis dipilih? Dah jarang okay. Sebab saya sokong Perancis ni masa Ribéry main lagi. Oh Rio, itu nama tu legend tu. Ribéry, Frank Ribéry main. Saya minat. Mula saya tengok dia dekat Bayern. Lepas tu saya minat dia main dekat Perancis. Bila dia dah tak main pun saya tengok player Perancis ni dia tak apa, orang kata tak kekurangan pemain hebat lah. Ada je orang kata ada je stok pemain hebat dia orang. So start tu saya memang minat Perancis lah daripada dulu. Sekarang ni yang tengah naik dia semua player memang hebat lah, antaranya Mbappe lah. Mbappe lah. Ya. Miza, pasukan ni? Itu yang saya tak masuk, saya tak tengok bola. Kita masa yang lawan tu jam kita sokong. Bagi saya sokong Portugal. Cristiano Ronaldo lah. masih lagi menyokong beliau dan hasrat beliau nak mencapai juara juara. Itu dia punya the goal target dia lah. Harap dia capai. Messi dah sampai lah. Messi dah capai. Dan dia mungkin dia memang nak capai tu. Orang kata good. GOAT good untuk pasukan Portugal. Okay, Aziz,
ada sedikit mungkin boleh kongsikan kepada mungkin anak-anak muda ataupun pengambil yang minat nak main takraw pada usia muda ni, apa nasihat-nasihat sesuai diberikan kepada mereka ni? Okay, saya nak nasihat untuk anak-anak muda yang baru nak bermain takraw ni, dan kalau jika betul-betul berminat untuk main sepak takraw ni, mesti kena ada jiwa lah. Sebab kalau tak ada jiwa, dia takkan jadi benda tu. So kalau main takraw ni main betul-betul lah, jangan main-main. Kalau nak training betul-betul, jangan training main-main. Kalau nak capai tahap tertinggi dalam sukan sepak takraw ni, untuk anak-anak muda sekarang, siapa yang tak nak main Malaysia kan? Mesti semua nak main Malaysia. Main STL ke apa ke. So training betul-betul lah. Dan jangan, orang kata, jangan salah circle dalam sukan sepak takraw ni. So saya nak ucapkan mohon dekat anak-anak muda ni, mana yang berminat main takraw ni, support lah sukan sepak takraw Malaysia, kerana sukan sepak takraw Malaysia tengah naik. So insya-Allah ada rezeki, semua akan bermain di peringkat tertinggi nanti. Alang-alang cakap pasal latihan, boleh share sikit tak? Apa latihan-latihan yang biasa Aziz jalan? Sebab saya tahu dia punya pedih tu pedih. Dapatlah tekong ni dengan pecah kangkang dan sebagainya. Untuk latihan untuk tekong saya, untuk servis ni, contoh troli dalam mall tu kan. Troli troli dalam mall tu. Troli dalam mall. Dalam tu ada banyak bola. Okey. So dalam satu sesi tu mesti kena servis, habiskan bola dalam troli tu. Tapi servis tu ikut sasaran. Training untuk masuk sasaran, konsistenkan untuk sasaran 1 ke 2 ke 3 sampai betul-betul. Contoh coach minta 5 biji kan, nak masuk 7, 5 biji ni kena masuk straight. Contoh kalau tak masuk, ulang balik kosong. Alright. Kena 5 straight baru orang kata konsisten tu nak dapat lah. Pada segi Ini strength punya training. Okay, untuk strength, untuk saya selalu pergi ke gym lah. Pergi ke gym buat kaki. Kalau takraw ni, bagi saya takraw sukan anggota yang perlu kuatkan perut. Okey, sebab apa? Perut ni untuk tekong kita nak angkat kaki kan. So nak kuatkan perut, kena kuatkan perut, sebab bila kita servis kaki naik atas, kita tak akan jadi macam rebah tau. Badan stabil lah benda tu. Stability kita kuat lah. Lepas tu kaki kena kuat, peha, itulah. Untuk semua posisi sebenarnya perut ni semua kena kuat. Sebab kalau killer lagi lah, nak terapung kat atas. Dah killer berapa kali, sekali dah naik, dia dah energy dah hilang kan. Nak recovery balik berapa second, nak recovery naik balik kan. Tengok Azlan ada satu footage tu, blok patah balik, blok patah balik, blok patah balik. Sakit. Kita yang tengok cungap. Sebab Azlan dapat tahan bola lawan tu kan. Tapi bola tu hidup lagi. So dia patah balik dan mampu lagi blok. Lah kita dah ngucap panjang lah tu. Tapi sebenarnya tu semua bergantung pada latihan intensif lah kan. Kena disiplin lah yang penting kan. Disiplin latihan tu memang konsisten kan. So dia akan skill, mungkin skill, tapi dengan latihan konsisten, lagi komitmen, itu akan membuat daya tu lebih. Dan yang paling penting jiwa. Aziz tekankan jiwa. Jadi tadi kita pun di Malaysia ni kan, kita lihat game-game pun dah sedap kan, dah best. Di peringkat daerah ada kan, peringkat negeri, dan juga sekarang ni di Malaysia bersemestik kita lah, STL. Memang menggalakkan kita melahirkan player-player takraw yang first class lah. Dan juga liga-liga di peringkat negeri pun ada kan, yang dia di Negeri Sembilan, di Johor kan. Mungkin itu platform pada mungkin anak-anak muda yang berkecimpung dalam sukan takraw. Takraw ni boleh sertai. Okey. Haziq, lagi satu dua patah lagi sebelum kita landing. Ada apa untuk lagi?
Saya rasa tak ada apa. Saya nak ucap terima kasih untuk jemput saya ke podcast Sing-Sing Lengan ni. Lagi satu sebab saya pun dah lama tak datang ke Wisma MBS. So inilah masa saya untuk datang ke Wisma MBS ni. Saya nak ucap terima kasih dekat Tuan Syamah, Tuan Miza, dan kru-kru podcast Sing-Sing Lengan ni lah. Saya appreciate lah dijemput ke sini sebab best. Borak-borak best. Biasa tengok dekat TV. Live Dapat live tengok. orang ni. Ya, betul. Okey Miza. Okey. Rasa itu panas pun masih terasa, sebab tak apa-apa pun, sebab ni antara sukan yang dia tak asing lah dalam masyarakat, abang kata bos tadi kan. So untuk semua lah, abang kata Haziq tadi, jomlah kita support sukan sepak takraw Malaysia. Jom ramai-ramai, sebab saya rasa sukan ni antara sukan yang tak select kot saya panggil. Ya betul. Dia yang bila daripada pagi tadi kan, macam Haziq kongsikan, ada yang kena timbang luar tu sebenarnya untuk memperkukuhkan, bukan mengasingkan. Dan semua boleh timbang, semua boleh join. Timbang tu penting dalam takraw ni. Iyo. Timbang paling penting kan. Kalau tak pandai timbang tak boleh main takraw lah. Betul. Takut dia letak dekat penyokong. Okey, terima kasih ucapkan kepada Haziq kerana dapat hadir. Terima kasih kepada penonton atau pendengar yang menyaksikan podcast Sing-Sing Lengan. Sing-Sing Lengan. Cerita bandara kita, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi InsyaAllah. di episod yang akan datang yang lebih menarik, yang lebih kita bawakan juga tetamu-tetamu. Betul. Cerita baru, tetamu baru. Cerita baru, tetamu baru. Yeah. Jadi podcast Sing-Sing Lengan, Majlis Penseruban cerita bandara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.